Tapi tidak semua orang tunduk. Jauh di dalam hutan, satu kekuatan sedang berkumpul, dipimpin oleh komunis, dibantu oleh British dan bertekad untuk melawan Jepun dengan apa cara pun. British, walaupun sudah ditendang keluar, tidak melepaskan tanah Melayu begitu sahaja. Force 136, cawangan Special Operations Executive, dihantar untuk melatih dan membekalkan MPAJA. Senjata, bahan letupan, latihan gerila, semua datang dari British yang sama yang melarikan diri 2 tahun sebelumnya. MPAJA, Tentera Anti-Jepun Rakyat Malaya, dipimpin oleh Parti Komunis Malaya. Keanggotaan mereka majoriti Cina dengan sebilangan kecil Melayu. Motivasi mereka bukan sahaja anti-Jepun. Mereka juga pejuang komunis yang melihat perang ini sebagai langkah pertama revolusi sosial. Operasi MPAJA, campuran kejayaan kecil dan kegagalan besar. Mereka berjaya menyerang konvoi Jepun, sabotaj jambatan, bunuh kolaborator. Tapi seringkali balasan Jepun terhadap kampung yang disyaki membantu gerila adalah lebih dahsyat dari serangan gerila itu sendiri. Inilah dilema perlawanan bersenjata. Setiap serangan MPAJA selamatkan beberapa nyawa, tapi mungkin meragut puluhan nyawa kampung yang tidak bersalah. Jadi soalannya, adakah ia berbaloi? Tiada jawapan mudah.